Saya muncul bila masa untuk profit je. Kau jangan risau. Tengah hari ke apa saya tidur. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome to my video. And today, hari ni adalah hari 19 Mei 2025. Okay. So hari ni, hari Isnin bersama dengan hari Isnin. Jadi sama-sama malam ni aku ada buat live trade macam biasa. Okay. So korang tengok, ni kita baru warm welcome untuk yang baru masuk. Okay, untuk yang baru masuk ni, of course aku nak tunjuk dekat dorang market review. Apa yang aku nampak dekat gold, dia nak buy ke, dia nak sell ataupun dia nak ke mana. So apa yang saya nampak dekat gold ni, first thing first adalah kita tengok dekat weekly, apa yang ada dekat weekly. So dekat weekly, okay, macam kita tahu lah, dekat area sini dia tak touch lagi zone fake out kita. Jadi ada possibilities untuk dia naik dulu untuk minggu ni. Mungkin minggu ni punya candle focus on bullish untuk sampai ke 3330 mungkin. Okay, 3330 dekat area sini. Ini weekly ya. Dia buka shadow pun panjang juga dekat weekly ni. Dia dah collect dekat area sini, which is sini pernah jadi resistance yang telah di break. Dia bounce balik dekat resistance sini, dia tinggalkan shadow yang panjang. Jadi berkemungkinan besar minggu ni punya direction adalah bullish, which is dia akan sampai ke 3330. Weekly ni kita just tengok saja, kita just review apa yang dia nak ke mana, candle apa, each candle tu dia buat apa untuk kita baca arah market dengan gambaran yang besar. Kalau tengok dekat H1 pun pembentukan CP dia buka pattern which is pattern buy yang dia keep buka. Okay, dia turun, dia open pattern buy, open pattern buy. Dia tak berjaya untuk melepasi buat penurunan daripada sini. Dia terus break lagi. Kalau korang tengok pun dekat H1, dekat sini apa yang dia tengah buat? Kat mana kita nak entry? So, turun lagi dekat time frame M30. So, bila kita turun dekat M30, apa? Korang cari je fake out untuk korang entry. Which is kalau korang tengok dekat sini pun dia keep reject dekat support ni, faham tak? Mungkin ini adalah satu support ataupun satu base yang sangat kuat untuk dia tak berjaya untuk pecah. Sell now. Gold sell now. Let's go. Angkat. Angkat bawah dulu. Kalau korang profit, cuba komen 4. Rasa cukup korang angkat. Tapi saya bagi tahu kat korang, tinggalkan 1 ataupun 2 layer. Yang mana sempat masuk, cuba komen sikit berapa profit korang. Boom, 87 pip. Satu Malaysia tengah target buy tadi. Buy saja. Saya setuju, saya pun tengah buy, saya close terus sell. Tak apa bang. Ni mungkin langkah pertama abang untuk abang mengenali Zik hentak market ni. Yang instant. So siapa yang baru join saya punya live ni, korang join je live ni. Kadang-kadang saya tengah borak. Okay, sell now. Okay, buy now. Korang kena follow je. Kalau korang nak saya explain kenapa saya sell tadi dan kenapa saya tak buy, which is most of average people buy dekat situ, korang komen 4. Reason kenapa saya sell, it's very simple. Bila korang nak baca market, korang jangan tengok apa yang ada dekat sini sangat, faham tak? Bila korang baca market, kesilapan banyak orang, dia terlampau baca apa yang ada dekat sini. Dia terlampau baca apa yang ada dekat sini. Faham tak? Instead of, korang kena identify betul-betul apa yang ada dekat sini. Which is, korang kena perhatikan current market price punya reaction. So, kalau korang nak trade dekat sini, nak dapatkan position dekat sini, tapi korang baca market yang dekat sini, tak ke benda tu satu benda yang manipulate korang selama ni?
Korang buy, dia pecah, korang sell, dia ke atas. Tak. Jadi korang kena tengok apa yang ada dekat sini. Okay, itu benda yang pertama. Benda yang kedua, korang kena identify dekat manakah dekat area sini fake out. Kita bermula fake out ni daripada H1. H1 kita tak nampak pembentukan fake out yang ada dekat sini. Turun kepada time frame M30. Jadi bila turun dekat time frame M30, cari lagi ada tak pembentukan fake out yang terhasil dekat current market price kat sini tadi. Ni belum berlaku kat ni. Tak ada, betul tak? Tak ada. Turun lagi. Tengok dekat M15. Jadi bila korang tengok dekat M15, korang dah nampak dekat sini satu pembentukan fake out yang dia buat. Tak? Fake out yang terhasil dekat sini. Nampak? Punca penurunan, candle shadow selepas panjang. So, sini ada zone fake out. Jadi ini adalah hint di mana hint yang pertama. Okay, settle. Dapat zone pertama. Jadi ada lagi tak zone M15 yang hasilkan fake out dekat sini, dekat sini, dekat sini? Saya identify, tak ada. Jangan ambil yang sini. Mungkin ada dekat sini, tapi ini bukanlah current market price yang tengah berlaku sekarang. Korang kena identify apa yang ada dekat sini, sini. Turun dekat M5. Okay, bila korang turun dekat M5, korang akan nampak benda ni. Okay, dekat sini pernah berlakunya fake out. Naik, turun. Sebelum, selepas. Marking dekat shadow. Pada zone ni, bila korang dah marking, korang tengok betul-betul apa yang price buat. Dia pergi, naik, break. So, sini adalah pembentukan fake out pada M15 yang belum di-collect. Fresh fake out lagi. Dia belum collect lagi dekat sini. But it's okay. Dia turun, dia break zone fake out M5. Break. So, bila dia break, dia datang balik, dia respect. Dia datang balik, dia respect. Jadi, kita follow je lah jalan cerita dia dulu. Maksudnya, dekat sini, okay, dia respect fake out ni. Fake out ni dah fake out M15 dah terhasil nak menunjukkan dia nak ke bawah. Dia datang, dia turun. Dia datang, dia turun. Dia tendang. So, bila dia dah tendang macam tu, apa yang korang kena perhatikan, apa yang ada dekat bawah ni. So, bila korang perhatikan dekat M5, tengok ni. Turun. Sebelum, selepas. So, dekat M5 ada satu fake out yang dia pernah respect. Dia turun, dia ambil lajak, dia pacak. So, bila dia dah respect sekali, kali kedua dia datang, dia junam. Bila dia junam, tengok cara candle tu open di dalam zone fake out kita. Nampak? Close dengan cara macam mana? Dia close dalam keadaan body dia macam ni. Kita tak nak body dia macam ni. Kita nak zone fake out kita ni, kalau dia nak respect dekat zone fake out yang kita marking ni, kita nak dia close dalam keadaan macam ni. Body dia dalam keadaan macam ni. Barulah dia boleh bounce ke atas. Tapi tengok dia close dengan cara macam ni. So, bila dia close dengan cara macam ni, candle dia nak mati, betul tak? Pump mati. Saya cepat-cepat open dekat time frame M1. Turun laju, naik laju. Turun laju, naik laju. Bila dia naik, korang tekan saja. Tekan. Turun. Let's get it crunk up in this dancery. We got y'all open, now you're floating, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating, while waiting, so terus pergi. Sebat dulu sikit. Dance for me, don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolating, while you're waiting, so just dance. Going to the jeweler, bust the AP. Saya muncul bila masa untuk profit je. Kau jangan risau. Tengah hari ke apa saya tidur. Now test me, yeah. Ric Flair drip, go woo on a bitch. 5790 spent the coupe on my wrist. Multi-million dollar, I'm a... Lazar, wey! Let's go! Nak korang komen 8. Spam 8. Saya nak korang spam 8 sama-sama. Let's go! Nigga yellow tape and worry about the bag cause the cash accumulate. Soon as we came in the game, all these niggas they imitated. Put my mind on it, then I put my grind on it. Put the iron on them if a nigga my opponent. My code 500 on. Korang nak tahu tak macam ni saya boleh dapat setup buy tadi? Simple yang korang boleh tengok dekat market, which is korang buka dekat time frame H1. Okay, apa yang saya beritahu kan? Bila market dekat sini, korang kena tengok
benda yang ada dekat sini dulu, betul tak? Apa yang ada dekat sini dulu. So bila korang tengok apa yang ada dekat sini, korang kena tengok at least dekat time frame M15. So bila korang tengok M15, dia tegak je macam ni, dia junam je macam ni. Jadi korang nak tengok apa? Korang tak dapat nak tengok apa-apa. Walaupun korang buka dekat M5, benda tu turun lagi macam ni. Korang tak boleh nak tengok apa-apa, betul? Jadi bila benda tu turun macam ni, barulah korang buka dan tengok apa yang ada dekat sini. Jadi apa yang ada dekat sini, ya, pembentukan fake out dekat sini. Nampak? Pembentukan fake out sebelum, selepas. Nampak? Jadi bila ada pembentukan fake out, which is fake out yang telah di break, naik, turun, pump break. So bila dia break, ada tak candle yang dah sentuh dekat zone fake out kita ni? Belum. Maksudnya dekat sini, zone yang saya mark ni adalah zone fresh FO kita. So bila dia adalah zone fresh FO kita, adakah by the time dia masuk sahaja dalam zone ni kita kena tekan? Bagi saya, dengan jawapan US session yang tengah laju sekarang, tidaklah. Sebab apa? Sebab kita kena tengok dulu. Okay, bila kita dah mark, okay, ini adalah zone kita. So bila kita dah dapat zone kita ni tadi, kita turun dekat tadi H1, betul? Turun dekat M1. Bila price turun, saya cakap kat korang, saya tak terus entry. Apa yang saya buat tadi adalah saya bagi tahu kat korang, semua yang join malam ni, saya cakap benda ni. Okay, sekarang ni saya tengah tunggu. Dia tengah ada dalam zone ni. Ni adalah satu reaction. Price turun, naik laju, turun laju. Dua candle naik, satu candle turun. So for me, dia satu. Jadi bila dia break dekat sini, which is candle yang bermain-main ni, nampak ni? Saya tengok candle ni tadi dekat M1. So korang kena tengok, ini adalah reaction, betul tak? Reaction. Saya tunggu dulu benda ni. Bila saya dah tunggu, nampak dia main-main, nampak? Dia open candle lagi, dia open candle lagi, dia open candle lagi, dia open candle lagi. It's okay. Ni yang saya tak boleh terima. Dia open lagi macam ni, dia tutup macam ni. So bila dia tutup macam ni, tengok kat sini ada apa. Tengok sini. Ni ada dekat M1. Ni ada dekat M1. So bila candle ni adalah candle kepastian untuk kita buy. Jadi itu saja daripada saya live trade untuk malam ni. 2 setup, sell, zup, buy, sup. Dan akhir kata, kalau korang nak sama-sama trade dengan saya, korang kena ada account. So kat mana korang nak buat account? Sebelum korang masuk ke apps MT4, MT5, korang kena register korang punya account. Korang klik link dekat bawah. Selepas korang register, masuk dekat chat Telegram saya, and korang boleh follow daily signal, education, live trade yang saya buat setiap hari. Korang boleh join. Okay, jadi apa-apa pun, terima kasih. Thanks for watching, and Assalamualaikum. Memandangkan kita punya last setup buy. Assalamualaikum. Like